Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rozana binti Ahmad daripada SMK Payakumting Jitra Kedah. Pada hari ini kita akan mempelajari Matematik tingkatan 4, bab 8, Sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, untuk standard pembelajaran terdapat dua standard pembelajaran iaitu 8.2.1 menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Yang kedua adalah 8.2.2 menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Baiklah, untuk yang pertama, standard pembelajaran 8.2.1 menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, yang pertama, menentukan julat bagi set data. Apakah itu julat? Julat bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil ataupun julat bersamaan dengan nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, contoh boleh rujuk di buku teks muka surat 219. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20. Tentukan julat bagi set data ini. Penyelesaian didapati daripada senarai set data tersebut, 40 merupakan cerapan terbesar dan 14 merupakan cerapan terkecil. Maka julat dapat dihitung dengan menolak cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Bersamaan dengan 40 tolak 14, maka julat bersamaan dengan 26. Okey, seterusnya menentukan julat daripada jadual kekerapan. Okey, ini boleh dilihat pada contoh di buku teks pada muka surat 219. Okey, soalannya, jadual berikut menunjukkan skor sekumpulan murid dalam suatu kuis matematik. Tentukan julat bagi data di bawah. Okey, diberi skor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 manakala bilangan murid 3, 5, 6, 8, 12, 7 dan 3. Untuk penyelesaian menentukan julat daripada jadual kekerapan, kita perlu melihat skor terbesar dan juga skor terkecil di mana 8 merupakan skor terbesar ataupun cerapan terbesar dan 2 merupakan skor ataupun 2 merupakan cerapan terkecil ataupun skor terkecil. Maka julat bersamaan dengan 8 tolak 2 sama dengan 6. Okey, seterusnya untuk menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul, langkah-langkah yang perlu kita ikuti adalah susun data mengikut tertib menaik, tentukan kuartil 2 ataupun median Q2, tentukan kuartil 1 Q1. Q1 ialah data yang berada di kedudukan di tengah-tengah bahagian data sebelum median. Seterusnya, tentukan kuartil 3 ataupun Q3. Q3 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Jika bilangan data ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Jika bilangan data genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Dan akhir sekali barulah kita dapat menghitung julat antara kuartil iaitu Q3 tolak Q1. Okey, untuk yang ketiga kita akan lihat dulu bagaimana menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Contoh yang pertama di buku teks muka surat 220. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, diberi set data 4, 4, 6, 8, 10.
13, 15, 16, 20, 22 dan 23. Data seharusnya disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Jadi di sini kita dah susun data ini mengikut tertib menaik. Okey, yang pertama kita akan tentukan median. Median merupakan nilai yang berada di tengah-tengah data. Okey, data ini mengandungi 11 data, maka 13 merupakan median. Okey, di sebelah kiri median terdapat 5 data iaitu 4, 4, 6, 8 dan 10. Q1 dapat ditentukan iaitu Q1 adalah 6 berada di antara 4 dan juga 8. Okay, di sebelah kanan median juga terdapat 5 data iaitu 15, 16, 20, 22 dan 23. Q3 dapat ditentukan kerana dia berada di tengah-tengah di antara 16 dan 22. Maka julat antara kuartil dapat dihitung dengan menolak Q3 tolak Q1 iaitu 20 tolak 6 bersamaan dengan 14. Okey, untuk contoh yang kedua iaitu di buku teks muka surat 220. Tentukan julat antara kuartil bagi set data 2.3, 2.5, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.0 dan 3.2. Data ini juga telah disusun mengikut tertib menaik. Okey, data ini mengandungi 8 data di mana kita boleh tentukan median iaitu dia berada di antara 2.6 dan 2.8. Okey, di sebelah kiri median terdapat 4 data dan Q1 ditentukan terletak di antara 2.5 dan 2.5. Maka kita cari purata untuk menentukan Q1 iaitu 2.5 tambah 2.5 dibahagi 2 bersamaan dengan 2.5. Okey, begitu juga di sebelah kanan median terdapat 4 data. Q3 ditentukan di mana ia terletak di antara 2.9 dan 3.0. Maka kita perlu mencari purata untuk menentukan Q3 iaitu 2.9 tambah 3.0 dibagi dengan 2 bersamaan dengan 2.95. Maka julat antara kuartil bersamaan dengan kuartil ketiga tolak kuartil 1 bersamaan dengan 2.95 tolak 2.5 bersamaan dengan 0.45. Okey, dan yang keempat, menentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, ini boleh dirujuk di buku teks muka surat 221. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Okey, jadual menunjukkan skor dan juga bilangan murid. Skor menunjukkan nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Manakala bilangan murid menunjukkan jumlah 3, 5, 6, 8, 12, 7 dan 3. Okey, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu membina dua lagi baris iaitu baris kekerapan longgokan dan juga baris cerapan iaitu baris ketiga dan keempat. Untuk baris skor dan bilangan murid kita ambil daripada nilai yang telah diberi pada soalan tadi. Okey, untuk kekerapan longgokan kita lihat kepada bilangan murid untuk lajur yang pertama. Apabila bilangan murid 3 maka kekerapan longgokan juga 3. Okey, untuk yang seterusnya, kekerapan longgokan yang seterusnya, 3 ditambah dengan 5 bersamaan dengan 8, 8 tambah 6 bersamaan dengan 14, 14 tambah 8 bersamaan 22, 22 tambah 12 bersamaan 34, 34 tambah 7 bersamaan dengan 41 dan akhir sekali 41 tambah 3 bersamaan dengan 44. Okey, didapati bahawa kekerapan longgokan terakhir adalah 44 bersamaan dengan jumlah bilangan murid. Okey, untuk kuartil yang pertama,
iaitu cerapan ke-1/4 didarab dengan jumlah murid 44 bersama dengan cerapan ke-11. Jadi cerapan ke-11 berada di antara cerapan 9 hingga 14. Maka skor untuk cerapan yang ke-11 adalah 4. Untuk kuartil 3, iaitu cerapan ke-3/4 darab 44 sama dengan cerapan ke-33. Cerapan ke-33 terletak di antara cerapan 23 sehingga cerapan ke-34, maka skor untuk cerapan ke-33 adalah 6, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah pada rajah. Okey, maka julat antara kuartil daripada jadual kekerapan bersamaan dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, kita dah selesai untuk menentukan julat antara kuartil bagi set data dan juga jadual kekerapan. Okey, untuk yang seterusnya, varian dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Okey, varian ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Jadi terdapat dua rumus untuk menentukan varian. Jadi kita boleh guna salah satu ataupun kedua-duanya, iaitu varian bersamaan dengan jumlah data ditolak dengan min kuasa 2 dibahagi dengan bilangan data. Dan yang kedua, jumlah data kuasa 2 dibahagi dengan bilangan data tolak dengan min kuasa 2. Okey, untuk sisihan piawai ialah punca kuasa 2 varian. Untuk sisihan piawai, formula yang sama digunakan untuk varian, cuma kita perlu menambah punca kuasa 2 bagi kedua-dua rumus tersebut. Baik, untuk yang pertama, menentukan varian dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul, iaitu untuk set data. Okey, contoh boleh rujuk di buku teks muka surat 222. Tentukan varians dan sisihan piawai bagi set data. Okey, 2, 4, 5, 5 dan 6. Okey, untuk penyelesaian menentukan varian, kita perlu menentukan min terlebih dahulu, iaitu hasil tambah semua data dibahagi dengan bilangan data, iaitu 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dibahagi dengan 5. Maka nilai min adalah 4.4. Seterusnya untuk varian, nilai dia bersamaan dengan setiap data hendaklah ditolak dengan min kuasa 2 dibahagi dengan bilangan data, iaitu 2 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 4 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 6 tolak 4.4 kuasa 2. Maka varian dibahagi dengan 5, maka varian bersamaan dengan 1.84. Okey, yang terakhir sekali, kita hitung pula sisihan piawai. Jadi sisihan piawai bersamaan dengan punca kuasa 2 varian. Jadi punca kuasa 2 1.84, maka nilai sisihan piawai adalah 1.356. Okey, terdapat satu lagi kaedah alternatif untuk menentukan varian dan sisihan piawai bagi set data. Okey, soalan yang sama seperti tadi. Penyelesaian langkah yang pertama juga seperti tadi, kita tentukan min. Cuma untuk varian kita menggunakan rumus yang kedua, iaitu kuasa 2 bagi setiap data dibahagi dengan 5 tolak 4.4 kuasa 2 ataupun min yang kita dapat tadi. So, varian bersamaan dengan 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dibahagi dengan 5 tolak 4.4 kuasa 2 bersamaan dengan 1.84. Dan sisihan piawai diperoleh dengan menentukan punca kuasa 2 bagi varian, iaitu punca kuasa 2 1.84, maka sisihan piawai bersamaan dengan 1.356. Okey, yang kedua, menentukan varian dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul. Okey, ini adalah untuk
jadual kekerapan. Okey, contoh boleh rujuk di buku teks muka surat 222. Jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung varian dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Jadi ada baris untuk bilangan buku iaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan baris untuk bilangan murid 3 orang, 5 orang, 8 orang, 2 orang dan 2 orang. Untuk kaedah alternatif yang pertama, kita akan hitungkan min terlebih dahulu iaitu mendarab bilangan murid dan juga bilangan buku. Hasil tambah bilangan murid didarab dengan bilangan buku dibahagi dengan bilangan murid. Maka penyelesaiannya adalah 3 darab 0 untuk baris lajur yang pertama, tambah 5 darab 1 baris lajur yang kedua, tambah 8 darab 2 dan seterusnya, tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4 dibahagi dengan bilangan murid iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 bersamaan 1.75. Seterusnya kita akan hitung varian. Varian bersamaan dengan hasil tambah seperti min tadi, cuma untuk bilangan buku dikuasa 2kan, iaitu 3 darab 0 kuasa 2 tambah 5 darab 1 kuasa 2 tambah 8 darab 2 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 2 dibahagi dengan 20. 20 itu adalah bilangan murid. Ditolak dengan 1.75 kuasa 2, maka varian adalah 1.2875. Dan sisihan piawai bersamaan dengan punca kuasa 2 varian iaitu 1.2875 bersamaan dengan 1.1347. Okey, seterusnya terdapat satu lagi kaedah alternatif iaitu kaedah alternatif yang kedua untuk menyelesaikan soalan ini di mana soalan yang sama cuma kita perlu membina data dalam bentuk jadual. Okey, terdapat 5 kolom ataupun 5 lajur iaitu lajur untuk X, lajur untuk F, lajur untuk fx dan lajur untuk x kuasa 2 dan lajur untuk fx kuasa 2. Untuk lajur x bersamaan dengan bilangan buku, jadi kita ambil nilai yang diberi pada soalan untuk x iaitu 0, 1, 2, 3, 4. Lajur f adalah bilangan murid iaitu 3, 5, 8, 2 dan 2. Hasil tambah untuk bilangan murid ditulis di bawah iaitu 20. Untuk fx iaitu f didarab dengan x iaitu bilangan murid didarab dengan bilangan buku. 3 darab 0, 0, 5 darab 1, 5, 8 darab 2, 16. 2 darab 3, 6, 2 darab 4, 8 dan kita jumlahkan nilai hasil tambah fx bersamaan dengan 35. Seterusnya untuk x kuasa 2 iaitu bilangan buku kuasa 2, 0 kuasa 2, 0, 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16. Dan terakhir sekali adalah lajur untuk fx kuasa 2 iaitu kekerapan didarab dengan x kuasa 2. 0 darab 0, 0. Okay, kita tengok setiap laju ya. Laju X dan juga laju F. X kuasa 2 dan juga F. Sorry. Okay, yang seterusnya 5 didarab dengan 1 bersamaan dengan 5. 8 didarab dengan 4 sama dengan 32. 2 darab 9 sama dengan 18. Dan 2 darab 16 sama dengan 32. Jadi jumlah hasil tambah untuk fx kuasa 2 bersamaan dengan 87. Okey, untuk langkah yang pertama kita akan hitung min iaitu min bersamaan dengan jumlah fx dibahagi dengan jumlah f
iaitu 35 bahagi 20, min bersamaan dengan 1.75. Okey, manakala varian diperoleh daripada jumlah fx kuasa 2 dibahagi dengan jumlah f ditolak dengan min kuasa 2 yang kita dapat tadi, maka varian bersamaan dengan 87 dibahagi 20 tolak 1.75 kuasa 2. Varian bersamaan dengan 1.2875 dan untuk sisihan piawai bersamaan dengan punca kuasa 2 varian iaitu punca kuasa 2 1.2875 sama dengan 1.1347. Jadi kita boleh pilih sama ada nak menggunakan kaedah alternatif 1 ataupun kaedah alternatif 2 untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, kita dah selesai untuk 8.2.1. Okey, kita masuk kepada 8.2.2 iaitu menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan? Okey, sukatan serakan mengukur taburan sesuatu set data. Okey, julat ialah serakan yang paling mudah dihitung, namun julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min, manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Okey, kita akan membincangkan apakah kelebihan dan kekurangan untuk 8.2.2. Jadi contoh ini adalah di buku teks muka surat 224. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Di mana data ini telah disusun mengikut tertib menaik. Okey, untuk penyelesaian nilai untuk julat, cerapan terbesar 40, cerapan terkecil 10, maka julat bersamaan dengan 40 tolak 10 sama dengan 30. Okey, untuk yang kedua, julat antara kuartil didapati bahawa kuartil ketiga adalah 21, kuartil pertama 11, maka julat antara kuartil bersamaan dengan 21 tolak 11 sama dengan 10. Di sini, julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. Okey, untuk seterusnya, untuk jadual kekerapan, okey, contoh boleh rujuk di buku teks muka surat 224. Okey, jadual menunjukkan pencapaian dua orang murid dalam 5 ujian fizik. Okey, salah seorang akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Okey, dua orang pelajar tersebut adalah Aiman dan John dan markah setiap ujian 1, 2, 3, 4, 5 dicatatkan seperti di dalam jadual. Okey, penyelesaian untuk Aiman, kita akan hitung min markah terlebih dahulu, begitu juga dengan John. Okey, min markah untuk Aiman adalah 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 dibahagi dengan 5, iaitu 5 ujian. Maka min bersamaan dengan 69.8. Okey, kita lihat dahulu min untuk markah John pula, iaitu hasil tambah 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 dibahagi dengan 5 ujian. Maka min untuk John adalah 69.8. Okey, didapati min markah untuk Aiman dan juga John adalah sama.
maka kita perlu mencari satu lagi sukatan untuk membezakan siapakah yang akan dipilih untuk ke pertandingan kuis fizik tersebut. Jadi, sukatan serakan yang akan kita gunakan adalah sisihan piawai. Okay, kita akan hitung sisihan piawai untuk Aiman, iaitu punca kuasa 2, 40 kuasa 2, tambah 70 kuasa 2, tambah 90 kuasa 2, tambah 85 kuasa 2, tambah 64 kuasa 2, dibahagi dengan 5, iaitu 5 ujian, tolak dengan 69.8 kuasa 2, iaitu min yang kita dapat di awal tadi. Maka sisihan piawai untuk Aiman adalah 17.67. Okey, sementara itu untuk sisihan piawai John, iaitu punca kuasa 2, 80 kuasa 2, tambah 65 kuasa 2, tambah 73 kuasa 2, tambah 58 kuasa 2, tambah 73 kuasa 2, dibahagi dengan 5 ujian, tolak 69.8 kuasa 2, maka sisihan piawai untuk John bersamaan dengan 7.574. Okey, di sini kita dapati bahawa sisihan piawai mereka adalah sangat berbeza, di mana sisihan piawai untuk John lebih rendah berbanding dengan sisihan piawai Aiman. Maka kesimpulannya ataupun keputusannya, John akan dipilih menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John lebih konsisten. Okey, kita dah selesai untuk kedua-dua standard pembelajaran, maka jom kita praktis beberapa soalan untuk aktiviti pengukuhan. Okey, soalan yang pertama. Hitung julat antara kuartil varian dan sisihan piawai bagi set data berikut. Okey, diberi 5, 4, 9, 3, 3, 9, 9, 1, 6. Okey, untuk penyelesaian yang pertama iaitu menghitung julat, cerapan terbesar adalah 9, cerapan terkecil 1, maka julat bersamaan dengan 9 tolak 1 sama dengan 8. Okey, seterusnya untuk julat antara kuartil, ingat kembali apa yang perlu kita buat adalah ataupun apa yang perlu kita lakukan sebelum kita mencari julat antara kuartil, kita perlu susun data dalam tertib menaik atau menurun. Jadi di sini saya susun data dalam tertib menaik, iaitu data disusun bermula daripada nilai terendah 1, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 9. Jadi median kita lihat dia berada di tengah-tengah set data, iaitu median adalah 5. Okay, kemudian di situ di sebelah kiri median iaitu ada 4 cerapan, 1, 3, 3 dan 4. Dan kuartil 1 berada di tengah-tengah di antara cerapan 3 dan 3. Maka kuartil 1 perlu dihitung puratanya, 3 tambah 3 dibahagi dengan 2 bersamaan dengan 3. Okay, di sebelah kanan median juga terdapat 4 cerapan ataupun 4 data iaitu 6, 9, 9, 9. Maka kuartil 3 berada di antara 9 dan 9. Maka kuartil 3 juga dihitung puratanya iaitu 9 tambah 9 dibahagi dengan 2 bersamaan dengan 9. Dan julat antara kuartil adalah bersamaan dengan kuartil ketiga ditolak dengan kuartil pertama, jadi 9 tolak 3, julat antara kuartil bersamaan dengan 3. Okey, seterusnya untuk varian dan juga sisihan piawai menggunakan data yang sama, iaitu untuk varian, untuk menentukan min kita tidak perlu menyusun data mengikut tertib, kita cuma terus ambil nilai yang diberi, iaitu hasil tambah semua cerapan dibahagi dengan bilangan. Jadi min bersamaan dengan 5 tambah 4 tambah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 9 tambah 1 tambah 6 dibahagi dengan bilangan data iaitu 9. Maka min bersamaan dengan 5.44. Untuk varian bersamaan dengan hasil tambah setiap data dikuasa 2kan dan dibahagi dengan set data tolak dengan min yang kita dapat pada awal tadi.
iaitu varian bersamaan dengan 5 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dibahagi dengan 9 tolak 5,44 kuasa 2. Varian bersamaan dengan 8,073. Dan akhir sekali kita akan dapat menghitung sisihan piawai iaitu sisihan piawai bersamaan dengan punca kuasa 2 varian sama dengan punca kuasa 2 8,073 sama dengan 2,841. Okey, untuk soalan yang kedua, jadual menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca oleh sekumpulan murid. Jadi bilangan buku dicatatkan 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan murid 2, 7, 8, 4, 7. Okey, jadi kita akan hitung varian dan sisihan piawai untuk jadual kekerapan ini. Maka varian, sebelum menentukan varian, kita hendaklah menentukan min. Maka min adalah hasil tambah hasil darab bilangan murid didarab dengan bilangan buku dibahagi dengan bilangan murid. Jadi 2 darab 0 tambah 7 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 4 darab 3 tambah 7 darab 4 dibahagi dengan bilangan murid iaitu 2 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 7, maka min bersamaan dengan 2,25. Seterusnya, untuk varian, 2 darab 0 kuasa 2 tambah 7 darab 1 kuasa 2 tambah 8 darab 2 kuasa 2 tambah 4 darab 3 kuasa 2 tambah 7 darab 4 kuasa 2 dibahagi dengan hasil tambah bilangan murid iaitu 28 tolak dengan min 2,25 kuasa 2, maka varian bersamaan dengan 1,616. Dan akhir sekali kita akan dapat tentukan sisihan piawai iaitu punca kuasa 2 bagi varian bersamaan dengan punca kuasa 2 1,616 sama dengan 1,271. Okey, selesai untuk 2 soalan. Dan soalan yang ketiga, jadual di bawah menunjukkan catatan masa dalam saat bagi acara larian 100 meter dalam 5 percubaan bagi 2 orang atlet sekolah, iaitu atlet A dan juga atlet B. Masa untuk 5 percubaan dicatatkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Soalannya, dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, tentukan atlet manakah yang mempunyai pencapaian yang lebih konsisten. Okey, penyelesaiannya seperti yang kita telah cuba selesaikan tadi, yang telah kita bincangkan tadi, kita perlu menentukan min bagi setiap atlet, iaitu min untuk atlet A, hasil tambah semua 5 percubaan dibahagi dengan bilangan percubaan, iaitu masa yang dicatatkan 12,78 tambah 12,97 tambah 12,56 tambah 12,34 tambah 13 dibahagi dengan 5 percubaan, maka min markah untuk atlet A sama dengan 12,73. Okey, seterusnya seperti atlet A, kita juga akan hitung min untuk atlet B, iaitu 12,01 tambah 13,03 tambah 12,98 tambah 12,84 tambah 12,79 dibahagi dengan 5 percubaan. Kita dapati bahawa nilai min untuk atlet B bersamaan dengan 12,73. Okey, kita bandingkan untuk min markah atlet A dan atlet B nampaknya sama, iaitu 12,73, maka kita perlu mencari satu lagi sukatan serakan untuk membezakan siapakah yang mempunyai pencapaian yang lebih konsisten. Maka kita perlu menggunakan sisihan piawai untuk membezakan kedua-dua mereka. Jadi sisihan piawai untuk atlet A bersamaan dengan punca kuasa 2, 12,78 kuasa 2 tambah 12,97 kuasa 2
tambah 12.56 kuasa 2 tambah 12.34 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 dibahagi dengan 5 tolak 12.73 kuasa 2, iaitu nilai untuk siang piawai atlet A 0.2506. Sementara untuk atlet B, sisihan piawainya adalah punca kuasa 2, 12.01 kuasa 2 tambah 13.03 kuasa 2 tambah 12.98 kuasa 2 tambah 12.84 kuasa 2 tambah 12.79 kuasa 2 dibahagi dengan 5 tolak 12.73 iaitu min. Maka nilai siang piawai untuk atlet B bersamaan dengan 0.3706. Okey, di sini kita boleh buat perbandingan, iaitu sisihan piawai mereka adalah berbeza, di mana didapati bahawa sisihan piawai untuk atlet A adalah lebih rendah berbanding dengan sisihan piawai atlet B. Maka atlet A lebih konsisten kerana sisihan piawai masanya adalah lebih rendah. Okey, nampaknya kita telah pun selesai membincangkan standard pembelajaran 8.2.1 dan juga 8.2.3. Jadi saya harap semua pelajar dapat menguasai kemahiran ini, iaitu menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai, iaitu bagi set data dan juga jadual kekerapan. Banyakkan buat latihan dan kamu akan dapat menguasai tajuk ini dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.